Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Kajian Penghasilan dan Penggunaan Tutorial Interaktif dalam PDP untuk topik agihan momen bagi kursus teori struktur. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Ahmad Mujahid bin Hamzah, Encik Hazri Syam Amir bin Mustafa daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, dan Encik MD Syafiq Khairi Pahang. Teori struktur adalah merupakan kursus yang memperkenalkan konsep analisis fizik terhadap beban daya yang bertindak ke atas sesebuah sistem struktur bangunan sama ada rasuk, tiang dan kerangka secara pengiraan matematik. Di Politeknik Malaysia, kursus DCC 40163 Teori Struktur telah diambil oleh pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Semester 4 yang bertajuk Kaedah Agihan Momen bagi Struktur Kerangka Portal Tidak Boleh Tentu Statik. Penentuan nilai momen akhir ditentukan dengan menggunakan kaedah agihan momen di mana pengiraan secara manual dilakukan. Disebabkan evolusi teknologi yang pesat dan cepat, institusi pendidikan telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan teknologi yang terkini kepada tenaga pengajar dan pelajar demi memperkayakan kemahiran teknikal di samping mengemaskinkan perkakasan dan perisian. Tutorial interaktif adalah salah satu medium untuk membantu meningkatkan mutu PDP. Topik agihan momen merupakan antara topik yang perlu dipelajari, dikuasai dan difahami oleh pelajar yang mengambil kursus teori struktur, amnya bagi tujuan analisis terhadap struktur kerangka portal tidak boleh tentu statik. Merujuk kepada laporan penilaian CORR yang lepas bagi institusi pengajian Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas, pelajar didapati lemah dalam memenuhi sasaran yang ditetapkan iaitu melaksanakan pengiraan analisis struktur rasuk dan kerangka portal menggunakan kaedah tertentu iaitu CLO1. Sebahagian pelajar didapati lemah dari aspek teori, imajinasi dan kiraan matematik apabila mereka menyelesaikan masalah analisis momen akhir pada kerangka portal tidak boleh tentu statik, seterusnya menyebabkan pencapaian akademik mereka terjejas. Masalah tersebut boleh diatasi melalui penggunaan sistem tutorial interaktif Portal Frame Moment Distribution Tutorial Exercise poframodic.exe yang membolehkan pelajar melakukan aktiviti latihan pengiraan secara berulang kali dengan nilai data dan jenis permasalahan bebanan daya bertindak pada struktur kerangka portal yang berlainan. Kajian ini telah dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengetahui persepsi responden terhadap PDP, teori dan rumus pengiraan yang berkaitan dengan topik agihan momen. Yang kedua, menentukan tahap penerimaan dan keberkesanan penggunaan sistem tutorial interaktif poframodic.exe dalam PDP bagi topik agihan momen. Persoalan kajian ini adalah seperti berikut. Adakah sistem tutorial ini boleh digunapakai oleh pelajar? Adakah sistem ini membantu meningkatkan kualiti PDP bagi kursus teori struktur? Kajian ini dijalankan terhadap responden dari semester 4 Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan pada sesi 2 2024-2025 yang mempelajari topik agihan momen untuk kerangka portal tidak boleh tentu statik yang telah menggunakan sistem tutorial interaktif poframodic.exe. Proses metodologi telah melalui beberapa proses iaitu proses perancangan di mana penyediaan soalan sidik secara online Google Form. Proses perolehan data di mana pengumpulan data melalui responden terdiri daripada 32 orang pelajar semester 4 Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Proses pemprosesan data di mana data maklumat diproses menggunakan kaedah kuantitatif. Proses hasil dan analisis iaitu melaksanakan analisis terhadap soal selidik daripada responden. Proses pembincangan dan kesimpulan di mana membincangkan hasil analisis dan merumuskan kesimpulan. Analisis yang dijalankan adalah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, analisis pra penggunaan sistem tutorial interaktif.
Yang kedua, analisis persepsi responden terhadap PDP bagi topik agihan momen untuk kerangka portal tidak boleh tentu statik. Yang ketiga, analisis terhadap penerimaan dan keberkesanan penggunaan sistem tutorial interaktif foframodic.exe dalam PDP bagi topik agihan momen untuk kerangka portal tidak boleh tentu statik dalam kursus teori struktur. Analisis persepsi keseluruhan responden terhadap proses PDP, teori dan rumus pengiraan yang berkaitan dengan topik agihan momen bagi kerangka portal tidak boleh tentu statik dalam kursus teori struktur telah dilaksanakan dengan merujuk kepada julat skor min rujukan yang ditunjukkan di dalam jadual 2 berikut. Analisis persepsi responden terhadap PDP, teori dan rumus pengiraan yang berkaitan dengan topik agihan momen telah dinyatakan melalui 5 item persepsi yang telah dinilai oleh responden dan dinyatakan dalam jadual 3. Item yang pertama telah mendapat skor min 3.4375 iaitu pengguna diberi pendedahan terhadap teori dan rumus yang berkaitan. Item yang kedua, di mana pengguna mengetahui cara penggunaan teori dan rumus yang berkaitan, telah mendapat skor min 3.5938. Item yang ketiga, pengguna kurang cekap dalam pengiraan penentuan nilai momen akhir, telah mendapat skor 3.4375. Item keempat telah mendapat skor min 3.5. Dan item yang kelima telah mendapat skor min 3.5625. Analisis tahap penerimaan dan keberkesanan penggunaan sistem tutorial interaktif foframodic.exe dalam PDP bagi topik agihan momen telah dinyatakan melalui 4 aspek dalam jadual 4, di mana aspek yang pertama iaitu physical system telah mendapat skor min 3.5417. Aspek yang kedua iaitu penggunaan sistem telah mendapat skor min purata 3.5438. Aspek yang ketiga, keberkesanan sistem telah mendapat skor min purata 3.5417. Dan aspek yang keempat, penilaian keseluruhan telah mendapat skor min purata 3.5938. Hasil maklum balas bagi kesemua item yang dinyatakan dalam jadual 3. Yang pertama, purata keseluruhan responden sangat bersetuju bahawa teori dan rumus bagi pengiraan yang berkaitan dengan kaedah agihan momen telah diajar dan mereka mengetahui cara penggunaan teori dan rumus bagi pengiraan tersebut. Yang kedua, mereka bersetuju bahawa mereka kurang cekap dalam pengiraan menggunakan kaedah agihan momen bagi tujuan penentuan nilai momen akhir. Setiap anggota kerangka portal jenis tidak boleh tentu statik. Yang ketiga, responden bersetuju alat bantu mengajar adalah perlu semasa aktiviti pengejaran dan pembelajaran kursus teori struktur bagi tujuan peningkatan pemahaman dan tahap pencapaian pelajar. Hasil maklum balas bagi kesemua aspek yang dinyatakan dalam jadual 4. Yang pertama, bagi segi aspek fizikal sistem yang mendapat nilai purata skor min keseluruhan 3.5417 menunjukkan keseluruhan responden sangat bersetuju bahawa sistem tutorial interaktif yang dihasilkan adalah menarik, mesra pengguna dan boleh berfungsi dengan baik semasa pengaplikasiannya. Yang kedua, bagi aspek penggunaan sistem yang mendapat nilai purata skor min keseluruhan 3.5438 menunjukkan keseluruhan responden sangat bersetuju dengan keadaan sistem tutorial interaktif foframodic.exe yang mudah untuk diaplikasikan berbanding dengan pengiraan dan manual menggunakan alat tulis dan kertas. Yang ketiga, bagi aspek keberkesanan sistem, keseluruhan responden sangat bersetuju dengan kriteria yang dinyatakan dalam soal selidik. Nilai purata skor min keseluruhan yang diperolehi ialah 3.5417, menunjukkan bahawa sistem tutorial interaktif yang digunakan tersebut dapat melatih pengguna iaitu pelajar sehingga mahir dalam pengiraan yang berkaitan dengan penentuan nilai momen akhir bagi kerangka portal tidak boleh tentu statik menggunakan kaedah agihan momen. Yang keempat, aspek penilaian keseluruhan pula menunjukkan responden memberikan nilai purata skor min keseluruhan 3.5938 yang bermakna responden sangat bersetuju dari aspek kesesuaian sistem ini digunakan untuk tujuan PDP oleh pelajar yang mengambil kursus teori struktur bagi topik agihan momen untuk kerangka tidak boleh tentu statik.
Kesimpulannya merujuk kepada dapatan kajian hasil soal sidik yang telah dianalisis memberikan nilai purata skor min tahap penerimaan dan keberkesanan penggunaan sistem tutorial interaktif pofra.modik.ese yang tinggi iaitu 3.56. Dalam menunjukkan bahawa keseluruhan responden sangat bersetuju terhadap keberkesanan dan kebolehgunaan sistem tutorial interaktif pofra.modik.ese dalam proses PDP bagi topik agian momen untuk kerangka portal tidak boleh tentu statik dalam kursus teori struktur. Berikut merupakan rujukan yang telah dirujuk bagi menjalankan kajian ini. Sekian, terima kasih.